Hello, wahai peminat teori konspirasi atau peminat cerita seram. Apa khabar? Hari ini saya nak buat video tentang ajaran sesat, iaitu Ini adalah caudai. Caudai dengan Kerajaan Langit Ayabin. Ya, Kerajaan Langit Ayabin dengan Jodai hampir sama, gabungan agama. Bezanya Jodai mereka ambil tokoh-tokoh sejarah masukkan dalam agama mereka. Mereka ambil agama lain gabungkan dengan tokoh-tokoh sejarah. Itu dalam Jodai. Ya, dalam Jodai memang macam tu lah. Seperti Kerajaan Langit dibuat oleh orang Malaysia bernama Muhammad Effendi. Sebabkan saya takkan rosakkan nama Islam, saya akan panggil dia Ayabin saja. Okey, untuk yang ni dulu, diasaskan oleh siapa? Saya pun lupa nama dia apa. Caudai ini sebenarnya bermaksud menara atau tempat yang tinggi. Ya, itulah maksud Jodai. Sorry, saya lupa nama pembuat agama Jodai ni. Sorry, sebab kata ingat. Tahun yang lalu diasaskan pada tahun 1926 oleh Mo Fan Chiu. Fo Mai Chu. Oh ya, susah betul nak ingat nama orang ni. Fo Mai Chu yang uruskan agama Jodai. Ya, Jodai yang maksud tiang besar, tiang gegasi kot. Ya, kalau kita tengok memang gabungan agama dengan sejarah Jodai ni macam Kerajaan Langit juga. Ya, berapa banyak agama yang dimasukkan dalam agama Jodai ni saya pun tak tahu. Kalau anda tahu sila bagi tahu. Yang kenapa ada logo Illuminati, saya pun tak tahulah kenapa ada logo Illuminati. Ya, mereka gabungkan sejarah Eropah dengan sejarah Asia dengan sejarah Afrika. Itu saya tak tahu dah betul ke tak. Ya, kalau anda tahu sila saja komen ya. Maklumlah, saya ni tak pernah pergi Vietnam. Kalau pergi sana saya memang tak tertarik pun dengan agama macam ni. Jodai dengan Kerajaan Langit lebih kurang sama je. Bezanya kat dalam tu macam ada patung dengan bumi kan. Kerajaan Langit cuba ada Ayapin. Ya, itu perbezaannya. Yang ini dekat Vietnam, bukan saja dekat Vietnam. Agama ni dah sampai ke seluruh Asia Tenggara dulu. Bukan saja Asia Tenggara, sampai ke Afrika dengan Eropah tadi. Ya, itu Kerajaan Langit cuma sampai ke Malaysia dengan Thailand je. Tak sampai pun ke mana-mana. Ya, kalau orang buat ajaran sesat kat Malaysia, mereka akan lari ke mana? Thailand. Kalau yang ni saya tak tahulah. Yang ni dah lama dah, jadi tak perlulah nak kata nak lari. Mereka tak lari, melainkan hanya sebarkan agama ni terus menerus. Jodai ni, agama ni tak adalah sama sangat dengan bumi langit. Maksud saya sama dengan Kerajaan Langit. Kerajaan Langit Ayabin dengan Jodai ni tak adalah sama sangat. Ya, cuma beza usia je. Kalau anda tanya usia mana yang berbeza, silalah saja komen ya. Sebab saya memang tak ingin sangat nak belajar sejarah. Ya, maklumlah, saya bukanlah peminat sejarah tentang Jodai dengan agama-agama lain. Maklumnya saya tak berminat sangat nak belajar agama, nak belajar sejarah. Ya, saya berminat belajar matematik. Ya, tokoh-tokoh sejarah, tokoh-tokoh agama kadang-kadang saya tak minat sangat. Tapi Jodai ni, lelaki ni terlalu tasuk sangat dengan sejarah dengan agama lain-lain sampai gabungkan jadi Jodai. Saya tak rasa dia mimpi, melainkan hanya buat saja. Untuk orang tu, tak tahulah agama apa lagi yang sama ni. Saya cuba tengok persamaan dengan bumi lah. Saya masukkan persamaan Jodai ni hampir sama je dengan Kerajaan Langit. Ya, nak katakan banyak ni ajaran sesat yang kat Malaysia dulu, tapi kajian saya tak cukup, jadi gabungkan dengan Vietnam dulu lah. Buat video ni pun sebab ada bumi langit, bumi pula, Kerajaan Langit. Sorry, asyik-asyik sibuk pasal bumi. Mungkin sibuk sangat kot. Ya, maklumlah bumi ni ada macam-macam agama. Ada agama tentang banyak agama yang unik-unik lah. Kat bumi ni banyaklah agama, sampai orang rasa lebih baik kita gabungkan semua agama. Ya, teori konspirasi dengan Dajjal, dengan bumi lah, dengan bumi semua ni lah. Agama apa lagi lah yang baru akan datang. Ya, kalau tokoh sejarah ni
memang tak akan lahir semula. Nabi Muhammad, Buddha, semua apa tah, mereka ikir akan lahir semula inkarnasi. Ya, inkarnasi tu tak wujud pun. Oh ya, agama Jordan ni juga ada kat Amerika. Ya, jadi kita memang tak terkejut pun. Okey, sekarang kita sembang pasal bumi langit yang katanya ada kat Amerika juga. Ya, bumi langit ni memang dibuat oleh orang yang sesat lah, iaitu Ayah B ni. Dia pernah kata dia kelahiran Nabi Muhammad, Nabi Musa, Yesus dengan Buddha. Okey, itu saja yang saya tahu. Okey, siapa tak